Temeh Kuala Berang. Cantik kan? Waktu ni kalau dekat sini dia masih tutup. Nanti jam 2 buka. Kat sini ada murtabak rusa. Lepas tu banyak pondok-pondok kecil yang dibina. Cantik kan? Tengok rumah-rumah kecil. Tu. Banyaklah. Tu cantik kan? Seni bina. Tengok. Ini macam kebun dia. Ada pokok limau. Lepas tu banyak binaan-binaan ni. Yang kecil-kecil ni. Kat ujung sana, tepi sana. Ni rumah. Dibuat rumah. Ni pun dibuat rumah. Rumah kecil. Cantik kan? Tengok. Cantik kan? Bestnya kalau boleh masuk. Lepas tu banyak pondok ni. Pondok. Lepas tu dekat pondok ni dibuat congkak. Tu, nampak tu, congkak. 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Kat atas tu pun ada dibuat macam meja. Boleh duduk kat situ. Tempat yang jual murtabak rusa tu kat sana. Tadi Zul lalu kat situ. Peniaga tu sedang siap-siap barang nak jual petang nanti. Tak puas lah Zul tengok rumah ni. Yang kecil ni. Cantik. Nak masuk? Jom. Tengok rumah tu. Masuk dalam. Dari dalam ni, korang nampak tak sesuatu? Cantik kan? Rumah kecil. Cantiknya dari dalam. Kan? Kecil je ni. Tu anjung. Masuk kot tingkap. Ini tingkap. Lepas tu ni bahagian ni. Cantik. Macam rumah besar yang betul-betul kan?